Okey, meter TFT ni dia bagi saya bagus juga untuk skuter ni kan. Ya, sekarang ni semua skuter dah orang tak pakai dah analog kan. Semua dah TFT, dah canggih semua kan. Paparan dan TFT tu dengan adanya watt bateri dia, ada temperature, ada apa, tekan tayar depan belakang TPMS kan. Dia ni motor ni ada ni, ada sensor TPMS. Okey, ada level minyak, ada watt bateri. Lepas tu boleh connect handphone. Sekarang punya apa skuter memang canggih lah kan. Tak macam dulu kan. Dulu ya Allah kan. Sekarang memang terbaik lah. Dan cornering yang saya cuba ni, basic corner ni, not bad jugalah. Okay. Walau macam mana pun, yalah, mungkin tayar kena tukar jugalah. Tayar yang lebih baik kan, dan sebagainya lah. Hari ni kita nak, orang kata, bagi simple saja pandangan saya tentang skuter ni saja. Bagi saya, dari segi kebentuk